nasihat mata burung. Kalau patah sayap jangan risau pasal aku. Betulkan kampung masih mampu terus hidup. Hidup perlumbaan, ujian itu cakaran. Janji-janji manis hanya untuk kepentingan. Jangan manusia disandarkan, kelak binasanya satu badan. Kemudian nak ke situ. Jiwa yang muda harus pandai jaga impian nak berjaya 18 yang muda. Walau kau sesat sejauh mana, pasakkan kiblat sentiasa ke Tuhan. Walau kau sesat sejauh mana, pasakkan kiblat sentiasa ke Tuhan. Kenapa you paksa I bagi segalanya dekat you? I kan kekasih you. Bukan lelaki sebelum ni pun sama ke? I suka bila tubuh wanita ni kaku. Lagipun, I bukan yang pertama kan? So, sekarang you perempuan ke-18 I. Dan bila I nak, you kena bagi. Tak, ni aku tengok kelang kau cantik. Tulis apa? 18, Ed Kasih. Cantik kan? Ha? Apa? 18, Ed Kasih. Cantik kan? 18? Bukan 18, 18. Habis tu? Ed untuk Eddie. Tin untuk Atin. Cakap kau sikit, aku tak dengar. Ed untuk Eddie. Tin untuk Atin. Apa je lah. Tin, family kau tak risau ke ni? Alah, diorang kan je kisah pun pasal aku. Bang, macam mana ni bang? Saya call Fatin, dia off phone. Sekarang ni saya risaulah. Saya tak tahu kat mana dia ada. Dah ada makan ke? Apa yang dah berlaku dekat dia? Saya tengah pening lah. Saya risau dengan keadaan dia sekarang ni. Nanti dia balik lah tu. Awak jangan stres-stres. Sabar aja. Saya ada meeting sekejap lagi. Ha? Boleh pergi meeting? Abang tak pergi mana-mana. Jangan pergi office, jangan pergi meeting. Duduk rumah. Sebelum ni, saya suruh awak ikut cara saya. Awak cakap kolot. Awak juga yang bagi anak kita tu bergaul bebas. Trend katanya macam awak. Jadi sekarang ni salah saya lah. Saya lah punya kerja sekarang ni. Kerana saya ke? Ha? Abang tu bapa yang bagus sangat ke? Kalau abang tu bagus sangat, Fatin tak lari rumah lah. Lain kali cakap pakai otak lah. Eden, kau simpan phone kau tu. Bayarlah main phone atas motor. Alah, biarlah. Kalau kau nak collect nanti macam mana kalau phone kau dah jatuh? Alah, aku bosan lah duduk belakang ni. Dari aku tidur, baik aku selfie sorang-sorang. Lebih baik kau tidur kat belakang aku dengan selamat. Kalau kau jatuh nanti, apa pun tak dapat. Mengaju lah tu. Cakap sikit mengaju. Cakap sikit mengaju. நீ பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏதுமில்லை. Ten. Apa? Tak ada apa-apa. Aku nak minta maaf. Sebab aku terlebih emosi sikit. Alah, kau sebenarnya jealous kan aku tak selfie dengan kau? Yelah, kau tak macam Ed. Ed tu macho, romantic, handsome. He's a real man. Kau elok lah. Aku tak kisahlah. Pasal gambar ke? Pasal ad ke? Yang penting aku ada gambar kau masa kau kecil lah. Gambar apa? Tak ada apa-apa. Aku cakap aku ada gambar aku masa aku kecil. Lagi comel daripada kau. Ish, kau ni.
baik dulu. Jangan, Din. Main, Jangan main, Din. Din. Janganlah, Din. Din. Pandai muka. Din. Din, jangan, Din. Bahaya, Din. Din, Din, Din. Din. Din, jangan, Din. Okey tak, Din? Ish! Semua ni salah kau tahu tak? Sekarang apa macam? Kita orang luka ni, Uncle. Kita orang kena langgar, Uncle. Bukan kita orang yang langgar, Uncle. Tak apa. Saya tak mau dengar. You mari balai. Report mari. Saya tak langgar, Uncle. Cuba kau tengok dekat bola tu. Tuan motor tu ada dekat bola tu. Pusing ni. Tu depan tu. Hei! Kita duduk dulu lah. Ish, macam mana sekarang ni? Tengok motor pun hancur. Takkan nak jalan kaki kot. Semua ni salah kau tahu tak? Nasib baik aku tak mati. Aku minta maaf, Tin. Aku tak sengaja. Sorry. Sorry's not gonna stop anything tahu tak? Meh, tangan kau aku lap. Ish, Sini kejap. lepaslah. Tin, bagilah aku lap kejap luka kau ni. Kau duduk diam boleh tak? Aku lap sikit luka kau. Slow sikit. Ish, kau tengok baju ni? Kau tahu tak Ed yang kasih baju ni? Nanti aku ada duit, aku ganti balik. Kau bukan mampu nak belilah baju ni. Ish, taklah. Sakkan betul. Dia ni, kau letak jaket apa atas aku ni? Hah? Kau reti baju kau tak? Pakailah apa yang ada. Tin, jom kita balik. Aku rasa kita dah jalan cukup jauh dah. Baru jalan kau nak give up? Bukan give up, Tin. Kau tak nampak ke apa jadi kat kita sekarang ni? Kau tak sedar ke yang Tuhan dah tunjuk kat kita? Benda yang kita buat ni semua salah. Kalau macam tu, baik dah awal kau tak payah ikut. Kau pergi berampus je lah. Dah, Tin. Dah 10 biji kereta dah aku tahan. Satu pun tak berhenti. Alah, kau ni kerja senang pun tak boleh buat. Senang kau cakap. Kau buat sekarang. Aku nak tengok kereta mana yang berhenti. Pergi ni. Jangan cakap besar. Ya, janganlah risau. I tak tipulah. I hope you tak main-mainkan I. Assalamualaikum, Mak. Mak apa khabar? Sihat? Alhamdulillah.
Kan hari tu Isyik ada cakap Isyik ada masuk camp motivasi. Motivasi hati mak. Tak apalah mak. Nanti kalau mak ada apa-apa, mak beritahu kat Mak Ocu ya. Mak nak makan ke nak mandi ke. Nanti saya balik. Assalamualaikum. Yang kau tersengih happy semacam ni asal? Cuba kata ke? Malas aku nak layan kau. Alah, tekelah, please. Cakap. Memang awak yang bukan yang pertama dalam hidup saya. Tapi awak yang terakhir dalam hidup saya. Betul macam mana kau tahu? Alah, kau ni itulah banyak sangat tengok drama kecucu-kecucu tahir. Alah, ayat time couple memanglah first time. Time mula. Lagipun Ed tu kan playboy. Tapi eloklah dengan kau. Tapi Ed dah berubah. Sebab itulah kita nekat nak berkahwin. Kau apa sah tak pernah bercinta? Weh, jawablah. Kau mesti bosan kan dengan drama-drama cinta ni? Kau pun tak pernah bercinta kan? Kalau kau nak tahu, cinta ni magic. Orang yang pernah rasa cinta je dapat rasa magic ni. Memanglah mula-mula macam biasa, dia buat orang bosan. Tapi in the end banyak surprise. Boleh buat penonton terkejut. Kita nak gerak dah ke? Weh, kau dengar tak apa aku cakap? Hakim! Apa? Sini. Apa kau buat dekat rumah aku ni? Kau juga yang cakap buat macam rumah sendiri. Potong steam lah kau ni. Kepala otak kau. Memanglah aku cakap buat macam rumah sendiri. Dah agak-agak lah buat perempuan masuk. Kita main selalu macam ni. Kau jealous kan? Okey. Sebagai tuan rumah, kau buka pagar dulu. Kau ni. Kau sepatutnya cari adik kau tahu tak? Lagi satu. Aku dah tak buat benda-benda macam ni, Kev. Okey. Kali ni je. Last. No! Sebelum aku halau kau keluar pada rumah ni, lebih baik kau buat perempuan dia keluar sekarang. Kaki aku sakit lah. Tin? Asal ni? Kaki aku sakit, melecit. Itulah kau, sunuk sangat. Kan dah melecit. Mari aku tengok. Kat mana ni? Tu, kat dalam tu. Lah, tak adalah teruk sangat. Kau ni manja sangat lah. Itulah, orang dah cakap. Jangan sangat, nanti menangis. Inilah pada ada. Tak apalah. Nanti kita jalan sepas sikit. Aduk sungai ke apa ke. Nanti aku tahu air sikit Boleh jalan lagi tak?
Sik, sorry tak aku susahkan kau. Kau tak menyusahkan aku pun. Tak apalah. Kau bukan paksa aku. Aku sendiri nak buat. Sebab kita kawan baik kan? Tadi apa kau nak cakap time ad call? Tak ada apa-apa lah. Kenapa kau sanggup buat semua ni untuk aku? Ad pun tak pernah buat macam ni. Sebab aku sayang kau. Aku kan kawan baik kau. Takkan aku tengok kau susah. Mesti aku tolong. Cepat. Aku rasa aku pun sayangkan kau. Tapi orang yang saling sayang menyayangi boleh jadi kawan baik kan? Kawan baik. Kau okey tak? Okey. Kau pun luka kan? Tak apa. Ku ingin kau jadi milikku. Ku ingin selalu di sampingmu. Akan ku jaga dirimu sepenuh hatiku. Oh kasih, ku ingin menyintaimu. Ku ingin terus menyayangimu. Cinta dan kasih untukmu, engkau yang satu. Oh Tuhan, tolong jangan dipisahkan. Hanya Dia kekasih yang aku ada. Ku takut akan kehilangan insan yang ku sayang. Ku berjanji akan terus setia hingga sampai akhir hayatku. Kan ku serah segalanya, jiwa dan raga untukmu. Sayangku, walau pernah dikata kita tak bersama, tak sekali ku biar mereka berdusta. Biarkan saja semuanya akan mencuba, namun di hati kita tetapkan bersama. Kau dan aku berjalan seiring bersama. Ku tepis segala dogma, duka dan nestapa. Kelevitasi kita. Okey. Siapa tu? Hai. Siapa tu? XI. Tapi janganlah risau. Ada hantar dia pergi jauh-jauh dekat Hogwarts. Tapi jangan buat macam tu pula. No. By the way, thanks. Cantik lah ni. Mana-mana? Tak nampak pun. You're welcome. Jom. Ada apa? Oi, takkan tu pun aku nak ajar. Ha? Nanti aku cari barang baik. Ya? Barang aku semua itu posisi barang baik, kau tahu tak? Oi, zakat steko 2 tu. Ha? Barang reject, korang ejas-ejas lah. Bumper dia ke? Ejas-ejas lah sikit, break cekam dia tu. Ha? Lah, anjing ni nak gapo lagi? Hello,
Aku royak dah. Okay. On the way. Kau faham bahasa orang putih ke tak? Kejap lagi aku sampai. Beruk macam ni lah jadinya. Adik-adik, nak pergi mana ni? Kejap. Ya. Janganlah takut, abang orang baik. Nak pergi mana dengan Bibit? Assalamualaikum. Salam. Kami nak pergi makan, bang. Jauh tu, pekan. Jauh tu. Apa kata? Adik, dengan adik manis ni, naik kereta abang. Abang tumpahkan, nak? Jangan takut. Abang ni, kalau nak ikutkan dulu-dulu punya cerita abang ni, Tok Gadis, Tok Lepas, Tok Iman, semualah Tok Abang. Sampailah ada orang tu nak menantukan abang. Abang tak nak semua tu. Terima kasih abang, dari tadi kita tunggu orang. Abang seorang je yang baik hati. Sama-sama. Terima kasih juga abang sebab sudi tumpahkan kita orang. Tak. Tapi tak menyusahkan abang ke? Tak ada. Main. Silakan bang. Penat kau orang Masuk. Kejap lagi kita makan tau. Apa Lapar. Bang, saya nak ucapkan terima kasih tau sebab sudi tempatkan kita orang pergi ke pekan. Orang ni dari mana sebenarnya tangan tu? Tak, sebenarnya dia macam ni bang. Masa on the way nak pergi belajar tu kita orang accident sikit. Tapi itulah. Tak sangka pula kan jatuh motor. Malang tak berbau. Accident? Kesian. Tak ada. Abang, ada orang call abang. Apa dia? Aku dah cakap dari tadi kan, aku on the way. Kau faham ke tak? Ni last warning aku bagi dekat korang. Kau faham? Kejap lagi aku sampai. Aku bagilah barang tu. Kalau korang call aku lagi sekali, aku rembak korang. Faham? Tahu pun takut. Dah. Abang, siapa tu bang? Student abang. Oh, student. Kalau abang ada masalah tak apalah. Abang berhenti tepi lah. Kita punya kaki sendiri. Macam menyusahkan pula. Macam ni sebenarnya abang ni nak kena pergi jumpa student abang yang call tadi. Kejap je. Macam penjaga mata. Cuba penjaga mata. Cuba. Macam tu. Tapi tak apalah abang. Tak kisahlah abang nak pergi mana sekalipun asalkan selamat sampai. Abang dah bawa, ikut abang. Abang yang hantarkan. Okey bang. Terima kasih bang. Baik abang. Abang baik. Alamak, Tolipan. Jangan bawa Willy, Rem. Mana bos ni? Lambat ni. Adik-adik abang yang abang sayang. Abang ada good news untuk korang. Wih, Sid. Aku rasa ada yang tak kena ni. Aku pun rasa benda yang sama, Tin. Ada ke jumpa orang kat tempat macam ni? Malam ni kita parti habis-habisan. Sebab aku tengok korang ni semua makan kat mamak Maggi, mamak
Cewek ais pun perlu mamak. Apa ni budak-budak aku tak macam ni lah. Bos. Nathan, kau buat apa ni, Nathan? Kau cepat awak kita ni. Ish, kau ni. Cepat doktor kita. Sampai kat dalam tu bang hitam. Cepat. Bos, dia bawa balik kereta, bos. Bawa balik kereta, bos. Siap. Bidadari aku. Aku. Kat dalam tu ada 300,000. Alah keretaku, alah dadaku. Aku nak kau orang dapatkan baruan perut 2 ekor tu. Aku nak sekolahkan dia. Baru dia kena. Aku rasa budak-budak tu ikut kita. Kita kena lari. Hello, Mak Hitam. Cari ni sampai dapat. Kalau aku dapat dia orang, please. Serabut. Tahu tak? Lahir macam betul budak tu kan. Aku nak korang semua cari dia orang dekat luar. Bla. Cari dia sampai jumpa.
Dah, cari. Kau cari je lah. Apa kita nak buat ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau nak buat apa kat sini? Hei, Tok Jaga. Kau tu cacat, tahu tak? Tengok tangan pun tak ada. Tengok pistol ada tak? Tangan aku tak ada disebabkan negara yang kau pijak sekarang. Jangan sampai kau tak ada tangan disebabkan kau masuk di kawasan aku. Ingat, ini tempat aku. Aku pertahankan negara. Aku lawan komunis. Tapi kalau kau tak nak jadi bangsat, lebih baik kau berambus dari sini sebelum sampah-sampah di sini menghina kau. Berambus! Budak-budak zaman sekarang dah hormat negara aku. Aku hilang anggota badan untuk negara. Jangan sampai kau orang semua hilang negara! Cepat tu, situ. Jaga pagi dia lepas. Woi! Woi! Tunggu jangan sini kau. Cepatin! Jangka? Kenapa? Cuba nak lari Kau orang cari. Kau nak lari Dah mak juga kau akhirnya ya. Kita belasah kau je lah. Kau buat apa ni ya? Bos. Kau nak tindak? Kau nak buat apa? Lepas kena kau! Kalau kau berani kau buat kau! Lepas kau! Diam kau! Tengok ni! Jangan bodoh! Hei! Kau lepaskan dia! Lepas! Lepas! Dia tengok bagi kita boleh belasah macam mana! Aduh! Kau bangun! Bangun! Lagi! Bangun! Kau diam bertindak sial! Kau orang main-main dengan aku, Tapi sebelum tu, aku nak kau ganti badan aku dengan... Kau diam, kau bodoh!
Jack, mak kita suruh kita simen musibat ni. Kerja mudah je ni. Ada. Wait sini kau. Kau ni main gila lah. Bersalah kau susah sangat ni nak mampus Keturunan Melayu apa kau ni? Jawa? Bugis? Aku nak kau orang pergi simen dia hidup. Faham? Kembar bah. Jalanlah lembik. Bangunlah. Apa sah bisik-bisik ni ha? Alah budak ni. Bangunlah. Dah lembik 16 orang. Hei, lu orang fikir apa kat luar ni Apa kes? Aku baru boleh nak belanja kalipak yang panas kat dalam tu. Tapi dah mampu dah kau. Jumpa kat syurga nanti Mai sini kau. Duduk. Baik tak? Aku pergi baca. Ini tangan kau ni. Kau nak ikat macam ni tau. Macam ni. Pusing-pusing. Botak. Kau tengok dia, kau nak kerja je. Okey. Pergi tengok dia. Ya. Botak. Dia lagi. Kejar. Botak, kau jaga dia macam mana? Cepat. Kejar. Wah, kau ikut sini, aku ikut. dalam ni. Puas akulah. Hei! Betina sunat! Kau dengar ni? Kalau kau orang cuba lari daripada aku bunuh kau orang seko-seko. Semak. Hello. Hah? Tempat ni anjing pun tak berani. Au! Iblis nak datang kena minta izin aku, kau tahu tak? Apa dia? Kepunang budak tu. Tak dapat dia nak merasa duit PTN. Alah, aku nak kau packing betina-betina ni semua. Kita beramu dari sini. Aku malah nak hadap budak ingusan tu.
Baiklah, saya dah nak beransur ni. Yalah. Anda kata Cik Khairul nak buat kerja amal bersihkan kubur ni lagi. Bagi tahu kami. InsyaAllah kami akan bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasalah budak baru. Korang dulu pun macam tu kan? Woi! Benda! Ni kau punya pasal lah! Apa benda bising-bising daripada tadi aku dengar? Aku tak diam-diam tau! Kalau mak kita mengamuk, bukan korang je yang kena. Aku dengan dia sekali kena tahu! Nia, budak baru sibuk lah. Kau jangan nak fitnah Kau nak masuk neraka, ha? Dah! Hei. Sini. Keluar, Tin! Ni nak cari siapa? Kalau ia pun masuklah dulu. Tak baik jerit kat luar ni. Malu kan tengok. Siapa anak kau? Adik aku mana, ha? Atin! Keluar, Atin! Apa kau cakap tadi? Masuk? Aku pun tak hadaplah nak masuk rumah macam ni. Macam nak roboh. Sekarang adik aku mana, ha? Atin! Sihat. Kalau kau nangis macam ni, orang basah kau tau. Dia orang natah kau. Macam binatang di rumah kau. Diam. Orang tua. Kau ni dah kenapa? Pekak ke? Aku tanya anak kau mana? Dia dah bawa adik aku lari. Anak makcik tak larikan anak orang? Kau buka pintu pun terkial-kial. Macam mana kau boleh tahu anak kau buat apa kat luar? Fikirlah sikit pakai otak. Kalau tak percaya, masuklah. Kita sama-sama cari. Atin tak ada. Anak makcik pun tak ada. Kau ingat kalau aku yang jumpa anak kau tu dulu, mati anak kau tu. Bangun! Perempuan. Ni baju kau pakai. Kau minum air ni sikit. Minum. Lepaskan aku dari sini! Kau faham tidak? Buat sekali lagi. Nas!
tolong saya bang. Saya tak tahu nak minta tolong siapa lagi dah. Barang-barang saya semua dah kena ambil. Kan bagus. Kalau kau merayu macam ni dengan Tuhan. Kau kenal siapa yang colek dia? Saya tak kenal bang. Yang saya tahu satu kumpulan budak motor. Budak motor? Berapa ramai budak motor yang ada kat Malaysia ni? Bukan senang nak cari. Banyak kumpulan. Ada yang baik, ada yang tak baik. Macam mana kau nak cari? Aku nak engkau simin dia. Tapi sebenarnya tu mat kitab suruh kita simin muslimat dia. Mat kitab. Budak-budak dia panggil dia mat kitab. Dan saya rasa dia ketua kumpulan tu. Mat kitab? Kanda. Kau diam kitab. Kanda, come on lah. Jangan macam ni, Kanda. Aku tak nak dengar. Kanda. Come on lah, Kanda. Saya dah susah semua dah, Kanda. Perempuan. Kereta mewah. Semua kita boleh dapat, Kanda. Okey. Kita naikkan pusat pelacuran, Kanda. Aku tak nak kau sentuh benda ni. Dan kita takkan sekali-kali jual marah agama demi kepentingan diri sendiri. Disebabkan benda itulah hidup kita agak susah, Kanda. Tolong. Kau diam. Kau dah lupa apa sumpah kau? Aku tubuhkan kumpulan ini untuk kepentingan agama, bangsa dan manusia. Tapi apa yang kau buat selama ni kita dah melampaui batas. Aku nak belah pada kumpulan ini. Kanda, ini perniagaan internasional, Kanda. Untung riban-riban. Makan 7 keturunan pun tak habis, Kanda. Okey, kita buat semua orang sembah, sujud, bawah tapak kaki kita. Hey! Kau nak berapa sangat kan? Silakan. Ha? Silakan. Aku raja baru. Real boss. Hasno boss. Belah. Aku raja baru. Adik dah ready ke? Nak pergi berjuang ni? Dah ready belum? Yang ni, kalau makan 7 keturunan pun tak habis. Tak payahlah, tak cantik. Cepatlah. Pergi elok-elok tau. Ni! Yang ni aku tak boleh. Dia punya agresif. Dia punya... Sedap. Yang ni, lihat sikit. Aku nak kau jaga betul-betul dia, Kau jangan risau, Mak Kitab. Orang baik ni, aku jaga baik punya. Dah, pergi kerja. Belajar elok-elok. Pergi elok-elok. Betul ke jalan kita lalu ni, bang? Ya, betul jalan ni. Kalau ikutkan apa yang kau cakap, kemungkinan besar mereka akan jual kawan kau dekat seberang. Kita kena pindah mereka cepat sebelum terlambat. Jual? Atik kena jual? Kerja rajin-rajin tau. Kerja elok-elok tau. Kira. Cukup. Kira dulu. Bang duit tak seindah bang perempuan. Bang, kira cepat bang. Atik mesti tengah takut sekarang ni, bang. Okey. Hei, Naruto! Cepatlah! Thailand, Bangkok! Siapa mau naik cepat? Adik-adik abang tengok macam mana abang bisnes, ha? Tepi jalan po. Abang bisnes kaya-kaya, ha?
Kau tengok apa? Ha? Nasib kau baik je hari ni. Kalau tak, kau pun sama nasib macam diorang. Tapi tak apalah. Aku bawa kau juga makan angin dekat Taylor, ha? Kocai. Jam. Dah, belah. Bang, abang kena cepat sikit, bang. Kita akan ambil jalan pintas kerana mereka pasti akan ambil jalan tikus. Ini cara aku. Hidup dan mati kita bukan di tangan manusia. Jom. Cepat sikit. Keluar. Cepatlah. Cepat tu. Kalah ada tu. Baru sampai. Kau aku. Ha? Kau makin jauh sikit. Hai bos. Cepat. Kau ni. Sikit lah. Jalan. Aduh, cepatlah jalan. Ingat pasal malam ke apa? Selamat, baik kau ikut aku tahu. Apa kita nak buat ni, Kak? Kau aku. Oi, cepatlah. Cepatlah, weh. Geram aku. Aduh, steam dah ni. Hitam. Diorang ni terhege-hege. Aku rasa diorang ni dah penat ah. Hei! Kau macam ni lah nak buat hal dengan aku. Kau tahu tak, aku banyak kerja lagi nak buat kat sana tu. Abang, kami semua dah tertahan lah. Sabarlah. Kau tak boleh sabar Bukan tu bang, bukan. Kami semua nak kencing. Diorang nak kencing, Mak Hitam. Sia punya betina. Kau, buruk lagi. Bawa budak-budak ni. Cepatlah, tadi nak kencing pergi. Jalanlah, tadi nak kencing sangat. Time-time ni lah korang nak kencing. Cepat. Dengar sini. Kau ikut aku. Larilah. Dari mana? Ikut je lah. Okey, 1, 2. Jom, cepat. Woi! Cepatlah. Bodoh betul lah Mak Hitam ni. Dia boleh suruh kita cari akil dalam hutan besar macam ni, kau tahu tak? Ingat kita monyet boleh tengok dari atas tu. Yang akil pun satu. Orang suruh cek botak, dia pula hilang. Kalau bukan sebab lubang korang ni boleh buat duit, dah lama aku sumbat korang kat lubang neraka, tahu tak? Woi, nak lari pakai duit banyak kot. Cakaplah baik sikit. Ini duit Mak Hitam. Gua dah rembat duit dia dengan keluarga kau dan keluarga aku. Boleh kita kat sekali. Weh, banyak ni weh. Apa lagi? Jom lah. Okay, jom. Tak payahlah ni ikut Mak Hitam tu. Bukan ada apa pun. Ni sekarang ni gua dah rembat duit dia. Kita boleh enjoy. Woi! Keluar betina! Aku bagi peluang dekat kau kecil. Sekarang ni kau kecil aku. Woi! Orang kat luar
sana kecil aku. Semua aku tembak mampu. Kau tahu tak? Kau akan dia cepat. Nak bagi dia rasa macam mana air kecil setan ni. Asal kepada kau? Kau okey tak? Asal budak tu boleh terlepas? Aku tak faham budak tu. Kalau aku dapat budak tu memang aku rembat kepala dia. Kau settle orang tua gemuk ni, aku ada hutang dengan budak belakang. Aku bagi kau rasa macam mana yang kecil setan, ha? Kau ada hutang dengan aku. Aten mana? Ha? Aten dah mati. Aku cakap Aten mana? Aten dah mati! Aten dah mati! Hei! Kau pengawal betina! Kau nak cuba lari daripada aku, ha? Ini mak kita lah. Siapa lari daripada aku, semua aku tembak. Kau tahu tak, ha? Rasa macam mana? Sedap? Sakit? Ha? Kau pengawal lelaki! Ha? Kau bawa dia. Kau suruh budak-budak yang lain baru sampai jumpa aku. Bawa dia. Sini. Tangan kau main sini. Aku bagi kau rasa macam mana sakitnya Atin kena kengkah. Aku boleh bunuh kau kalau aku nak. Tapi aku dah lama cuci tangan. Kau nak pergi mana? Kau teruk luka kau ni. Mari sini. Abang balut tangan kau dulu. Kau kena tahan sikit. Maafkan Abang Ish. Sebenarnya bekas pulang abang menculik Tin. Jadi maksud abang, mak kita dengan budak-budak rempit tu kawan abang? Bukan. Itu semua budak-budak baru. Sebab dalam kumpulan tu tak ada siapa lagi nak ikut. Asal dulu kumpulan tu untuk bantu orang. Tapi semuanya hancur selepas diambil alih oleh syaitan bertopengkan manusia. Jom. Mari. Bang. Hah? Ni gelar hati ni. Maknanya kita dah dekat dengan tempat mak kita. Jalan. Kau kenapa ni? Habis. Kadang-kadang tu dengan bos saya budak tu dah sampai. Baru tu hidup lagi. Kau sini. Sini. Kau nak main dengan aku, Mana aku nak lagi, ya? Kau dah
menyusahkan hidup aku. Kau jangan nak menayar dekat sini. Mampus kau, bro. Ting. Ting, bangun, Ting. Ting, bangunlah. Atem! Kau masih belum insaf lagi, Mak Hitam. Insaf kau cakap? Oh, no. Kau cakap insaf dengan aku sekarang ni? Buat apa aku nak insaf? Sedangkan aku boleh tidur atas wang. Bermandikan duit. Insaf dia cakap. Do you remember this? Kau gadai marah budak-budak ni demi kepentingan diri kau. Kau perosak anak bangsa. Anak. Hei. Bodoh. Tapi alah-alah kau dah sampai sini. Apa kata kau ajarnya aku? Kita deal. Kau 60. Aku 40. Aku bagi kau kaya raya lepas ni. Aku takkan sembah dengan harta dunia kita. Aku hanya sembah Allah SWT. Kau tahu tak? Masalah kau sekarang ni satu je. Terlalu sembah. Sudah, Mak Hitam. Kau lepaskan budak-budak ni, Mak Hitam. Kau nak suruh aku lepas budak-budak ni? Weh, kau tahu tak apa budak-budak ni sudah buat dekat aku? Main tai dengan aku. Kereta aku habis terbakar, dalam tu ada 300,000. Kau tahu tak? Siapa nak tanggung sekarang ni? Kau nak tanggung. Diorang semua lah. Kau bukan makanan aku lah orang tua. Tapi tak apa. Hari ni aku belanja kau makan. Bangun kau! Ini yang benar kan? Bangun! Alah, mampus pula dah. Nak kena sifu juga masuk. Okey. Aku tak perlu pun menang ni semua kalau nak lawan kau tahu tak? Peng. Peng. Din, Mangkutin. Din, Mangkutin. Mangkutin. Sudah kita. Din, Mangkutin. Aku tak mau gaduh dengan kau lagi, Kitab. I am the king in the world. Bocah sakit, sedap.
Kitam. Bangun, Kitam. Ngucap, Kitam. Bangun, Kitam. Kitam. Sudah. Oh. Jadi kau lah culik anakku. Hasut anakku. Bawa lari anakku. Sila. Sudah! Korang berdua ni kan? Dah melampau. Kau sudah! Banyak kali aku bagi peluang. Aku diam makin lama makin biadab. Ma! Fatin, kenapa keluar rumah tak bagi tahu Mama sayang? Mama risau tau. Fatin okey tak? Fatin okey. Ke ni? Fatin okey ke ni? Pa? Ma? Fatin mengandung. What? Tapi anak Ed, kawan baik abang tu. Kau bodoh. Kau buat malu muka aku. Kenapa? Kau tahu kan Ed tu macam mana? Kenapa nak malu? Ha? Abang pun banyak kali ada anak lolika. Apa beza Tin dengan perempuan-perempuan abang yang lain tu? Kau diam. Maafkan aku, Isik. Aku terpaksa bagi tahu hal yang sebenar. Isik tak salah. Semua ni salah Tin. Atin gunakan Isik untuk hantar ke Thailand semua nak kahwin dengan Al.
jadi milikku. Ku ingin selalu di sampingmu. Akan ku jaga dirimu sepenuh hatiku. Oh kasih, ku ingin menyintaimu. Ku ingin terus menyayangimu. Cinta dan kasih untukmu, kau yang satu. Oh Tuhan, tolong jangan dipisah. Hanya Dia kekasih yang aku ada. Ku takut akan kehilangan insan yang ku sayang. Ku berjanji akan terus setia hingga sampai akhir hayatku. Kan ku serah segalanya, jiwa dan raga untukmu. Oh sayangku, oh sayangku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنزل من قبلك. Maafkan aku, Sik. Buka pintu ni, Sik. Sik. Sik, aku tahu kau kat dalam tu. Sik. Tolonglah, Sik, buka pintu ni. Sik. Sik, buka pintu ni. Maafkan aku. Sik, buka pintu ni. Maafkan aku. Ula'ikumul muflihun. Buka pintu ni. Maafkan aku. Sik. Oh sayangku. Aku dah cukup kenal kau siapa. Dah cukup kenal. Tak perlu kau nak kenalkan diri kau. Kau hancurkan masa depan anak aku. Kau musnahkan hidup dia. Apa yang kau dah buat? Anas, tunggu Atok kat bawah. Kejap lagi Atok datang. Kau tahu siapa budak itu? Kau tahu?
Dia anak engkau. Menangis anak aku melahirkan dia. Hasil dari perbuatan terkutuk kau. Dia sanggup asingkan diri daripada orang lain. Dia bunuh diri. Aku kehilangan satu-satunya anak aku. Satu-satunya anak aku. Aku nak kau tersiksa. Macam mana anak aku tersiksa. Lepaskan saya. Please, please. Please.